Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Syukur kepada Allah pada petang ni setelah kita menangguhkan siri kuliah Jumaat, dua siri. Ada permintaan untuk kita mempelajari tentang berkenal-kenalan dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pilih terlebih dahulu adalah para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu tajuk yang tuan-tuan dapat tu posternya adalah Khadijah radhiyallahu anha. Jadi mari kita mulakan hari ini hari Jumaat. Kita berada pada bulan Allah. Kita berada pada bulan Muharram. Kita digalakkan membanyakkan selawat. Yang mana dalam selawat ini kita turut berselawat bukan sekadar untuk Nabi SAW tapi juga kepada para zuriat baginda SAW dan juga para isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Lafaz-lafaz selawat ni saya rasa kita dah pernah bagi nota tu. Okey, moga-moga dapatlah selalu diamal-amalkan. So kena biasa tukar bentuk-bentuk selawat supaya kalau kita amalkan satu bentuk selawat saja, nanti yang lain-lain tu akan mati. Alam mati tu maksudnya tak diamalkan. Jadi caranya tukar-tukar. Setiap minggu baca selawat lain, setiap minggu baca selawat yang lain. Jadi kita baca selawat yang diriwayatkan oleh Abu Hamid As-Sa'idi Al-Ansari radhiyallahu anhu. Okey, saya baca kemudian ikut . Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Okey, alhamdulillah. Okey, cuba tengok terjemahan lafaz selawat kita yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafaznya bermaksud, ya Allah, berilah salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ke atas para isteri baginda serta zuriat baginda sebagaimana engkau telah berselawat ke atas keluarga Ibrahim, dan berkatilah ke atas Nabi Muhammad dan ke atas para isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, juga kepada zuriatnya sebagaimana engkau telah memberkati ke atas keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Okay, so dalam lafaz selawat ni ada selawat juga, doakan selawat dan keberkatan untuk baginda Nabi SAW, para isterinya dan zuriatnya. Okay, jadi mari kita lanjutkan dengan tajuk kita tentang Ummul Mukminin. Okay, kita dah pernah sebut maklumat ni. Okey, kita mulakan untuk mengkaji kembali para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali adalah, jawapannya adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Hari ini kita akan fokus untuk tajuk Khadijah. Tapi ada orang letak Siti depan dia. Kan? Tu ada telekung tu. Kita pun tak tahu mana dapat Siti tu lah. Mungkin Siti tu maksudnya macam dia, kalau macam tuan dia panggil Sayyidi. Siti ni mungkin wallahu alam dia nak sebut apa, tapi yang benar dan tepat tak ada penyebutan Siti tu. Disebut dalam hadis Nabi SAW namanya terus Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Okey, isteri Nabi yang kedua adalah, yang kedua ni bukanlah maksud saya selepas itu Nabi kahwin dengan apa, kita sebut dari sudut senarai saja, iaitu Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha. Zainab ni ada dua. Okey.
Yang ketiga adalah Aisyah radhiyallahu anha, anak kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nanti dekat cerita Khadijah, kita akan bawa kisah Aisyah. Aisyah ni dia tak pernah jumpa Khadijah, tapi yang dia sangat cemburu Khadijah. Bayangkan perempuan yang memang sudah ada sifat cemburu. Cemburu bukan dengan orang yang pernah jumpa, pernah tengok muka, tak pernah tengok muka, tapi dia punya tahap cemburu tu, subhanallah. Nanti kita akan bincangkan. Jelas tak? Tapi kalau jumpa, macam mana? Okey. Tetapi kita tak akan tahu cerita Aisyah tu cemburu, tahap cemburu dia kepada Khadijah, kalau Khadijah tak cerita. Betul tak? Maknanya cemburu dia bukan cemburu benci. Kalau dia benci sangat dekat Khadijah, kenapa dia nak cerita pasal Khadijah? Maksudnya, cerita Khadijah tu, Aisyah radhiyallahu anha yang cerita kepada kita. Faham tak? Kita, kalau perempuan cemburu, dia nak tak dengar sebut nama orang tu. Saya tahu lah ya. Okey tuan-tuan, tak apa. Kami okey je. Ke macam mana? You sebut nama dia sekali lagi? Wah kan. Ni tak, Aisyah ni, dia ulang banyak kali. Dia cerita Khadijah tu siapa, Khadijah tu siapa. Nanti kita akan tengok hadis ya. Okey. Yang berikutnya adalah isteri Nabi yang berikutnya adalah Hafsah binti Umar radhiyallahu anhumah. Hafsah. Nanti kita akan sampai pada tajuk Hafsah. Hafsah ke Hafsah? Sad. Hafsah. Okey. Yang kelima adalah Saudah binti Zam'ah, dan yang keenam Ummu Salamah. Tapi nama sebenarnya adalah Shindun binti Abi Umayyah. Nama sebenar, tapi gelaran dia Ummu Salamah. Dan yang ketujuh adalah Ummu Habibah. Nama sebenarnya adalah Ramlah binti Abi Sufyan. Okey. Yang ke-8 Zainab binti Jahshin. Yang ni Zainab binti Jahshin ni Zainab yang kedua. Zainab 2. Okey, kena bezakan Zainab yang pertama dengan Zainab binti Jahshin. Zainab binti Jahshin ni cerita dia popular. Hafsah pun ceritanya popular. Iaitu ramai-ramai isteri pada Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Okey, nombor 9 adalah Juwairiyah binti Al-Harith radhiyallahu anha, dan Safiyah binti Huyai, termasuklah juga sebenarnya Maimunah binti Al-Harith. Okey. Lepas tu ada seorang lagi iaitu Maria Qibtiyah. Cuma dia tak dimasukkan dalam kumpulan isteri Nabi yang dia merdeka. Okey, dalam ramai-ramai 11 orang ni, siapa admire dia dalam perempuan? Bagi orang perempuan lah khususnya. Siapa yang anda bercita-cita selalu ingat pasal karakter ni? Tak ada. Siapa agak-agak? Maimunah, Safiyah. Kan dapat anak perempuan ni, anda nak bawa cerita dalam isteri Nabi yang sebelah ni siapa? Macam bapak-bapak pula, siapa dia ni? Maimunah ke apa? Ke siapa? Ke? Anda nak buat nama siapa ni? Kan nak bawa karakter pada anak perempuan. Kan? Jadi seperti Safiyah binti Huyai ke? Tapi hari ni kita cerita pasal Khadijah lah. Okey, tak apa. Okey, dalam ramai-ramai ni, mari kita tengok status mereka. Dalam ramai-ramai isteri para Nabi ni, seorang je yang dia adalah anak dara. Siapa dia? Aisyah radhiyallahu anha. Dan sewaktu dia hidup dengan Nabi pun, dia tidak mempunyai anak. Okey, so yang kalau Khadijah, J tu apa J tu? Janda lah. Saya bagi ringkasan je. Ini adalah Khadijah lah, isteri Nabi SAW yang paling lama dapat bersama dengan baginda Nabi SAW. Berapa tahun? 25 tahun. Dan dialah satu-satunya selain daripada Maria Qibtiyah yang mempunyai anak dengan baginda Nabi SAW. Kemudian Saudah ni buat darjah janda. Tapi dia juga ada anak. Okay, kemudian Hafsah pun janda. Dia tak ada anak. Tapi macam mana Hafsah tu, Nabi SAW boleh berkenan dekat Hafsah tu, nanti kita akan cerita. Okay, mungkin kita dah pernah ingat dah cerita tu. Okay, kemudian cerita Zainab binti Khuzaimah. Ingat cerita Zainab binti Khuzaimah? Dia tak ada anak.
dan dia memang hidup ni di antara yang paling singkat hidup dengan baginda Nabi SAW, lepas tu dia wafat. Lebih kurang dalam 3, ada kata sampai 8 bulan sahaja bersama dengan Nabi SAW. Ummu Salamah, semua orang tahu Ummu Salamah. Kalau Ummu Salamah tu ingat doa apa? Ummu Salamah dia ada satu doa tu. Doa yang, ingat tak doa tu? Doa orang kena musibah tu. Orang kena musibah, kita selalu baca doa tu. Doa tu asalnya doa yang Nabi ajar kepada Ummu Salamah. Doa yang minta, Ya Allah, ganjarilah aku dengan pahala pada musibah ini. Gantikanlah yang lebih baik daripada ini. Ummu Salamah lah. Ingat tu. Kalau sebut Ummu Salamah, ingat di antara doa yang doa ketika musibah tu. Okey. Kemudian yang ketujuh, Ummu Habibah. Janda juga tapi dia ada anak. Dan Zainab binti Jahshin, semua tahu dia tak ada anak tapi dia janda. Dia janda kepada siapa? Anak angkat Nabi SAW, Zaid bin Harithah. Ingat tu. Tapi Zainab ni sebenarnya adalah sepupu Nabi SAW. Okay, nanti kita akan cerita kisah Zainab, sangat menarik. Seorang manusia di kalangan para sahabat yang Allah sebut namanya dalam Quran adalah Zaidun. Zaid. Okey, yang ke-9 adalah Juwairiyah radhiyallahu anha, tiada anak dan dia juga sebenarnya adalah janda. Kemudian Safiyah, tiada anak, termasuklah Maimunah. Tapi Maimunah ni dia ada kaitan adik-beradik dengan Zainab binti Khuzaimah tadi. ZBK tu Zainab binti Khuzaimah. Okey. Jadi kita terus ambil tajuk Khadijah radhiyallahu anha. Okey. Khadijah ni siapa? Nama penuh dia. Nama penuh dia adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab lah. Kita ambil cakap tu je. Nasab keturunan Khadijah ni dia kena dengan Nabi SAW dekat datuk yang mana. Jadi kita kena tengoklah kita kena tengok nasab keturunan Nabi SAW lah. Okay, Nabi SAW kan namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Jadi Khadijah dengan Nabi SAW ni dia kena pada datuk yang sama, iaitu dekat Qusay. Moyang lah. Datuk, dia panggil macam nenek moyang Nabi, Qusay. Sama juga emak Nabi SAW Aminah, dia bertemu dengan nasab keturunan Nabi SAW juga. Maksudnya mereka ni bukan kumpulan manusia yang biasa-biasa. Sebab itu Khadijah juga dia dipanggil Al-Qurashiyah, orang Quraisy. Nabi pun orang Quraisy. Tu kalau nak tahu Quraisy tu siapa, tu yang kita kena tahu. Quraisy ni adalah kabilah Arab yang sangat terkenal. Dalam banyak-banyak kabilah Quraisy. Dalam kabilah Quraisy tu, kalau dalam lagi, kabilah apa yang sangat terkenal adalah kabilah Hashim. Jadi Quraisy, kita besar, kita letak dalam bulatan besar. Dalam bulatan besar tu ada bulatan kecil, Hashim. So Nabi daripada Bani Hashim. Okeylah, kita ini cerita sikit nasab keturunan Khadijah radhiyallahu anha. Okey, Khadijah tadi dia janda kan? So nak tahu tak, dia ni kalau orang Melayu panggil, kalau janda, kalau suami mati dia panggil apa? Oh, balu. Tak dipanggil janda ya? Tak, sebab? Oh, tak apalah. Ikutlah tuan-tuan panggil balu lah. Okey, bagi balu Sebab saya tengok semacam je. Okey. So, Khadijah ni sebenarnya sebelum dia bernikah dengan Nabi SAW, dia sebenarnya sudah pernah berkahwin dengan 2 orang lelaki. Lelaki yang pertamanya adalah Atiq bin Aid
bin Mahzum. Dan ada anak. Cuma para ulama sejarah tak dapat tentukan anak dia berapa. Ada kata seorang, ada kata anak dia 2 orang. Suami dia meninggal. Okey, kahwin pula dengan seorang lagi, iaitu lelaki kedua adalah Abu Halah At-Tamimi. Masa kahwin dengan Abu Halah, ada anak juga. Ada dalam riwayat itu sampai 4 orang. Okey, meninggal juga Abu Halah. Okey, cuma kita tak dapat nak pastikan suami yang mana yang pertama dan kedua. Saya buat senarai itu sebab berlaku perbezaan pendapat di kalangan para scholar. Cerita Khadijah ni dia pernah kahwin dengan siapa? Ulama khilaf. Ada yang kata Abu Halah tu nombor 1, ada yang kata Atik tu nombor 1. Wallahu ta'ala alam. Tapi dua-dua tu memang suami kepada Khadijah radhiyallahu anha. Maklumat ni saya ambil dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Ibnu Katsir. Okey, dah selesai dah. Okey, siapa suami ketiga dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kejut tak ada 3 ke? Okey. Maknanya istilah balu ni bukanlah kita kata istilah balu ni macam satu sifat malang, macam indah kan jadi macam malang, tak. Sebenarnya itulah kehidupan para ummul mukminin. Okey. Sekarang kita masuk kepada cerita bagaimanakah bermulanya hubungan secara serius antara baginda Nabi SAW dan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Okey. Maklumat Nabi bernikah ni sebenarnya tak ada hadis yang sebut secara jelas. Kita cuma boleh berpandu kepada kitab-kitab sirah macam Tabaqat Ibnu Sa'ad, Al-Bidayah wa Nihayah dan sebagainya. Okey, cerita dia macam ni. Saya cerita macam mana permulaan dia. Okey. Tepuk tangan dulu. Tak ada. Okey. Kita tahu Nabi SAW sendiri berniaga kan. Kan Khadijah ni dia adalah business woman. Dia seorang balu yang ada harta banyak. Jadi perempuan dia tak keluar berniaga, nak pergi berdagang macam mana. Jadi adalah staff-staff dia. Jadi Maisarah ni apabila suami dia meninggal dulu tu kan, ramai orang minat dia. Dia kira maksudnya zaman tu dia jadi dia ni memang ramai orang lelaki nak teka dia ni. Tapi dia tak ada hati dah. Dia tak fikir dah pasal nak kahwin lain dah. Okey. Kemudian Khadijah mendengar cerita ada seorang pemuda Muhammad SAW lah. Dia kata, ramai orang kata, pemuda ni, dia ni bijak, dia ni amanah. Jadi Khadijah ni pun mengambil inisiatif upah Nabi untuk bawa barang dagangan dia. Dia macam nak kongsi-kongsi lah. Kalau untung banyak, kita bagi banyak ni. Okay. Jadi, untuk pergi berniaga dekat sana, kena bawa seorang pembantu. Pembantunya nama Maisarah. Laki ke perempuan? Lelaki. Orang Malaysia ni, nama laki dia guna untuk perempuan. Perempuan dia guna untuk lelaki. Orang Arab, Maisarah, lelaki. Orang Melayu, ada tak nama lelaki Maisarah? Muhammad Maisarah? Tak ada kan? Tak, sebenarnya Maisarah lelaki. So, lepas ni dapat anak, bagi nama Maisarah, lelaki. Berani tak berani? Ada brand? Kalau Arab, perempuan, Firdaus perempuan. Kita Melayu? Pun kita letak dekat adalah Firdaus. Mama Firdaus. Sudah. Tak apalah, itu tak kisahlah. Tapi penting jantina dia tu. So, apabila berniaga untung, Maisarah ni pun pujilah. Baguslah puan, Muhammad ni gini-gini. Maka Nabi Khadijah timbul rasa hati dia dah terbuka. Selama ni sudah tertutup. Hati dia sudah terbuka untuk dia berkahwin. Tahu tak? Siapa hati dia dah tertutup? Tak payahlah. Kan? Semua orang kita tahu kan, orang perempuan ni, kalau dia kata dia tak nak, dia buatlah macam mana pun. Tetap dia kata tak nak. Betul tak? Pujuklah macam mana pun. Begitulah Khadijah. Akhirnya hati dia terbuka. Hati dia berbunga-bunga balik semula dengan pasal Muhammad SAW. Akhirnya, apa Khadijah buat?
Dulu tak ada WhatsApp tau. Dia guna siapa tau? Dia guna kawan dia. Kawan dia nama Khadijah binat untuk menikah Nabi lah. Kawan dia nama Nafisah binti Mun'ah untuk pergi merisik. Merisik ni kita yang faham macam merisik macam pepatah pantun, sebuah cincin, semua tu tak. Dia macam pergi tanya-tanya lah. Muhammad, kau tak nak kahwin ke? Kan? Masa tu Nabi dah umur 25. Kahwin lah, dia kata. Tak dia kahwin lagi lah. Nabi kata, Nabi dalam dua ayat tu kata, tak dia kahwin lagi sebab tak ada duit. Dia kata, tak payahlah fikir pasal duit. Ada seorang janda ni, dia kaya tau, dia suka kat kau. Dia kata, kahwin tak? Dia kata. Nabi kata, mana boleh, dia tu kaya. Macam mana uang tak ada? Tak apa, dia kata. Akhirnya setuju. Jadi, Khadijah ni, dia tak jumpa terus tau. Walaupun dia sendiri utusan, maka dia pesan dekat Nafisah, kalau macam tu, nanti kau pergi jumpa bapa saudara aku namanya Amr bin Asad. Kan dia ada nama Asad saja kan? Jumpa bapa saudaraku Amr bin Asad, suruh dia jadi wakil pihak aku jadi wali nikah. Sebab bapa Khadijah dah tak ada. Faham? Okey. Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW? Macam mana ni? Hui, canda kaya ni. Kena kat dia ni kan. So, Nabi pun terima dan Nabi pun menggunakan juga jalan dia jumpa bapa saudara dia. Seperti Abu Talib dan Hamzah pergi cerita. Oi, kecoh lah, viral lah sebab Khadijah kau mesti biasa faham tak? Khadijah ni dah lah dia pandai, ada harta, cantik pula. Betul tak? Maka Abu Talib dengan Hamzah pun cepat-cepat pergi jumpa Amr bin Asad tadi. Duduk bincang-bincang. Kira jadilah. Lepas tu, tetaplah tarikh untuk bernikah. Tuan-tuan jangan tanya saya bawa hantaran berapa. Balas berapa. Itu orang Melayu punya style lah. Wallahu ta'ala alam. Akhirnya, mas kahwinnya sebanyak 12,5 uqiyah emas dan 1 nash. Uqiyah ni dia macam, dia panggil, uqiyah emas dia macam jongkong ke lah. Kita boleh panggil sekarang tu lah. Dia macam, bukanlah 12 jongkong, dia punya macam, ada juga kata macam 40 dirham emas, macam tu lah. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, lepas tu, kenduri, walimatul urus, berkahwin dengan Khadijah, dan ketika itu umur Nabi SAW 25, dan dikatakan, ini pendapat yang terpilih Khadijah ketika itu umurnya 40 tahun. Ada yang kata 30, ada kata 28. Wallahu ta'ala alam. Pendapat terpilih adalah 40 tahun. Dan akhirnya, lepas berumah tangga, dapat berapa anak? Dapat berapa anak dengan Khadijah radhiyallahu anha? 2 laki-laki, 4 perempuan. Itu tak anak dia? Siapa tu? Lelaki. Abdullah, Fatimah, Ummu Kulthum, Ruqayyah, Zainab, Al-Qasim. Tapi ada seorang lagi anak Nabi. Tapi itu Ibrahim dengan isteri yang lain, dengan Maria Qibtiyah. So anak Nabi ada 7 orang. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Seorang tu dengan Maria Qibtiyah, seorang 6 dengan Khadijah radhiyallahu anha. Semua anak Nabi ni meninggal sebelum Nabi wafat. Fatimah yang Nabi lama hidup. Okey. Kemudian kita terus ambil sedikit sebelum kita sambung lagi. Apakah teladan yang boleh kita belajar daripada permulaan pertemuan Khadijah radhiyallahu anha dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mereka berkahwin? Apa teladan dia? Yang boleh saya ambil daripada kisah ni, diharuskan pergi mencari timba. Boleh kan? Sepatutnya timba mencari perigi kan? Tapi okey ke pepatah zaman sekarang ni? Ada perigi lagi ke? Sekarang ni apa dia? Sekarang ni nak tukar apa kalau moden sikit? Kowe? Okey. So daripada kisah Khadijah berkenan dekat Nabi SAW menghantar Nafisah tadi, maknanya tak salah pun
kalau pihak perempuan buat proposal dulu. Tengok jejaka ni. Jaka tu. Tengok kan, daripada tunggu lama-lama, nanti lama-lama, nanti diambil orang buat proposal awal-awal. Masa zaman saya universiti, ada senior saya, senior saya tu dia lecturer kat UKM lah. Isteri dia tu buat satu macam proposal, faham tak? Buat satu kertas kerja. Dia siapa, duduk kat mana, kenapa pilih dia? Kena buat macam tu. Zaman sekarang kan ada Canva apa semua kan. Lagi senang. Tak payahlah guna filter, letak dengan betul. Takut nanti, faham tak? Tulis, saya sekian, umur sekian, duduk sekian, adik-beradik saya sekian, ni saya punya latar belakang pendidikan saya, pekerjaan saya, perbuatan saya. Sebab saya suka sangat pada awak. 1, 2, 3 senaraikan. Faham tak? Lepas tu, ikutlah. Hantarlah orang tengah. Saya pun boleh tolong. Faham tak? Saya tu hantarkan. Apa? So, boleh sebenarnya. Mungkin orang kata, ada ke? Sebab kalau nak tunggu STP, sijil tunggu pinangan, susah. Faham tak? Setuju apa STP kan? sijil tunggu pinangan, tunggu orang minang, susah nanti. So agak-agak berkenan sikit, terus. Faham ya? Okey. Ada tak dalil lain yang kita boleh guna selain kita tengok Khadijah hantar Nafisah? Kan, kalau kita malu, kita guna kawan kita. Boleh je. Perempuan lelaki. Tak apa, dia bukan ada kaitan dengan ukah hakam pun. Tambah lagi lelaki sekarang ni susah nak jumpa. Dah lah lelaki sikit, nak jadi perempuan pula. Allahu Akbar. Perempuan yang lelaki tu lagi kelakar. Buat macam lelaki konon. Ya, aku tahu kau perempuan kan. Tapi tak apalah. Okeylah, saya sambung nombor 2. Okey, dalil lain yang mengatakan boleh ke kalau pihak perempuan propose dulu pada pihak lelaki? Boleh. Contoh lain pernah berlaku pada zaman Nabi Musa. Ingat tak? Nabi Musa kan ada 2 orang perempuan yang dia tolong tu. Dia tolong ambilkan air untuk kambing-kambing dia tu. Tapi tak ada pun Nabi Musa tanya panjang lebar. Awak siapa? Tak ada. Lepas dia tolong, dia duduk bawah pokok balik. Jadi perempuan tu balik rumah pak dia, cerita ayah sekian. So bapak dia jemput datang rumah. Lepas tu bersembang. Akhirnya bapak dia pun tengok, bagus Musa ni. Boleh jadi menantu aku ni. Itu yang ayat ni keluar. Surah Al-Qasas ayat 27, surah yang ke-28, muka surat 388. Bapak dia kata apa? Bapak kepada 2 perempuan tu kata apa? Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnataini hataini ala an ta'jurani samaniya hijaj. Bapa perempuan tu cakap dekat Musa, aku hendak kahwinkan engkau dengan salah seorang daripada 2 anak perempuanku ini. Cuma tuan jangan tanya saya, yang kak ke si adik? Ni tak dapat dipastikan. Maknanya pihak perempuan propose terlebih dahulu boleh. Lepas tu dia kata, okey, kalau setuju, syarat dia, engkau kena kerja dengan aku selama 8 tahun. Mengembala. Baik kita kerja. Kalau ada kebun musang king, boleh. Setuju dengan anak pakcik. Kira proceed lah. Deal lah. Sebab saya pun tengah tunggu-tunggu juga ni. Saya pun nak tunggu juga ni. Anak pun ada 20 seorang sulung ni. Perempuan. Pening juga ni. Faham tak? Kalau saya tengok mana lelaki-lelaki yang okey-okey sikit, saya buat kerja. Tak betul. Tengok bagus budak ni. Masjid, dia gini-gini interview sikit, ajak dia makan sikit. Tak betul. Tak? Kadang-kadang kita ni dah zaman moden dah. Betul tak? Nak tunggu susah nanti. Okey dah. Pendekkan cerita dia. Allahu Akbar. 8 tahun. Yalah. Daripada dia buat personal loan. Betul tak? Nak kahwin 30,000. Ya Allah, 30,000 botak kepala. Nak cik 30,000. Betul tak? Sebab satu pula tu. Nak kenduri lagi, belah laki. Saya tahulah pasal saya menguruskan anak-anak buah kahwin baru-baru ni. Tahu berapa belanja dia.
Kilo dah macam Superman dah dia. Gini duit. Yalah kan nak kahwin, tengok pula jiran lain, jiran sana 30. Kita takkan 30 mak. Kita 35. Oh sudah. Faham tak? Jadi cara nak mudah, kalau dia ada bengkel, kerja kat bengkel pakcik. 8 tahun. Ada kebun ni tu syarat mahar dia. So akhirnya lepas tu bapa perempuan tu kata, tapi kalau kau kerja dengan aku 10 tahun, bagus juga. Tapi tu tak wajib. Wajibnya lah 8. Aku tak nak susah-susahkan kau, kata bapa dia. InsyaAllah, kalau aku jadi pak mentua kau akan dapat layan aku bagus sangat, dia kata. Dia kata, aku di kalangan orang yang baik layanannya. Maksudnya dia penuhi janji. Dan kita tahu kan, berapa lama Nabi Musa bekerja dengan pak mentua dia? Dia pilih berapa tahun? 8 ke 10? Kalau ikut hadis tu, dia pilih 10. 10 tahun. Baru dia patah balik ke Mesir tu. Okay, pendekkan cerita, nak ambil yang pengajaran tadi. Dan ingat tak, ada satu lagi cerita yang bapa ni, dia sendiri carikan suami untuk anak perempuan. Ingat tak? Tak ingat dah? Okey. Kisah Hafsah. Ingat tak? Masa Hafsah janda, Umar ni, dia pergi cari siapa menantu yang akan kahwin dengan anak dia. Dia sendiri pergi jumpa siapa mula-mula? Dia jumpa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebab masa tu Uthman dia kahwin dengan anak Nabi yang pertama tapi dah meninggal. So dia pergi jumpa Uthman. Dia tawarkan Hafsah kepada Uthman. Apa jawapan Uthman? Wih, seronoknya ada kata nak kahwin kan. Uthman masa tu dia tak ready. Dia kata, bagi aku masa sikit, aku fikir boleh tak? Dia kata. Oh, Umar pun tunggu berapa malam. Tak WhatsApp lagi. Tak ada lah. Dia tunggulah apa jawapan dia. Lepas tu dia pun pergilah jumpa Uthman. Dia kata, Uthman pun jawab, wahai Umar, aku tak sedialah nak kahwin. Lepas tu dia jumpa siapa? Dia pergi cari kawan dia, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia tahu. Dia pergi jumpa. Kita agak-agak kita boleh bayang tak? Macam mana dia jumpa kawan anak perempuan dia? Agak-agak Umar macam mana Umar? Macam mana? Allah Ta'ala kan? Saya tengok cerita Pedamli tu. Bapak tak marah? Risau juga saya kan. Okey lah. Saja iklan. Okey. Abu Bakar ni, dia kata apa? Dia tak jawab. Dia diam. Dia tak cakap, kau bagi aku 3 hari ke 4 hari, dia diam je. Umar ni apa? Dia jadi lagi bengkak lah. Kalau Uthman tahan juga, walaupun dia kata dia tak bersiap sedia, tapi kawan-kawannya dia boleh tunggu hari-hari tu. Ini Abu Bakar diam, tak bagi jawapan pun. Kemudian akhirnya yang pinang Hafsah apa? Nabi SAW yang pinang Hafsah. Tapi Umar tak tawarkan. Tapi Hafsah dipinang oleh Nabi SAW. Kemudian Abu Bakar jumpa balik Umar tu. Kau marah aku kan? Biasa kau marah aku sebab lama kau tunggu kita beri jawapan. Apa kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Sebenarnya aku tak ada masalah nak terima tawaran kau tu, dia cakap. Tetapi aku dapat tahu baginda Nabi SAW suka ke Hafsah. Tapi aku tak pecah rahsia tu. Betul tak? Dia sahabat baik ni. Dia tak pecah rahsia tu. Dia kata, aku tahu Nabi suka. Waktu aku simpan maklumat tu. Tapi Nabi dah nikah dengan Hafsah, baru aku beritahu cerita sebenar. Lepas tu Abu Bakar kata apa? Tapi kalau Nabi SAW tinggalkan, Nabi tak nak, aku terima. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tuan-tuan. Hadis riwayat Bukhari nombor hadis 4005. Ini saya ambil untuk dengan zaman sekarang, zaman yang moden, orang dah boleh berlapang dada, dah pandai kan, betul tak? Tengoklah, ada masa tengok budak ni. Cepat-cepat kita propose lah. Okey, yang teladan nombor 2. Kenapa Nabi SAW ajak pak saudara dia, Abu Talib dengan siapa? Dengan Hamzah tadi. Inilah peranan orang tua dalam urusan perkahwinan. Ingat tak ada wearer yang budak lelaki tu dia wakil diri sendiri kan? Tengok, tahu je cerita tu.
Ingat tak ada lelaki yang dia buat rakaman, yang dia mewakili diri sendiri kan? Kita setuju ke tak setuju? Ramai netizen kata macam-macam. Kalau ikut dalam kes ini, walaupun Khadijah propose, tapi tetap juga menggunakan perantara orang tua-tua. Jadi Nabi pun pergilah, beritahu ajak Abu Talib dan Hamzah untuk bertemu dengan keluarganya Khadijah radhiyallahu anha. Inilah peranan orang tua dan urusan perkahwinan. Jelas tak? Okey. Yang ketiga adalah sedikit kewajipan mas kahwin tu. Okeylah, kita lanjutkan cerita terus. Apakah kemuliaan yang ada pada Khadijah radhiyallahu anha? Okey, setakat ni ada apa-apa soalan tak? Ada pertanyaan? Tak ada. Macam terfikir nak buat proposal je. Ke apa ni? Terlalu sekarang ni memang kena open-minded lah. Okey, ada apa-apa soalan sebelum saya nak teruskan keistimewaan yang pertama ada pada Khadijah radhiyallahu anha. Kalau kita nak anak kita, ingatkan Khadijah, jadi Khadijah, doakan anak, ya Allah, jadikanlah anak perempuanku ini seperti Khadijah radhiyallahu anha. Sebut, minta kepada Allah setiap hari. Okey? Kerana Khadijah istimewa yang pertama, dia adalah sebaik-baik wanita pada zaman dia. Ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang mana sabda Nabi SAW, khairun nisa'iha Maryam ibnatu Imran. Sebaik-baik perempuan pada zaman dia adalah Maryam binti Imran. Wa khairun nisa'iha Khadijah. Dan sebaik-baik wanita pada zaman Khadijah ialah Khadijah radhiyallahu anha. Faham tak? Jadi watak-watak orang-orang yang salihah ni kita kena bawa kepada anak-anak kita. Watak-watak ni. Sebab zaman sekarang ni orang lebih suka tengok apa? Kadang-kadang tengok artis, kadang Okey. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey. Saya teruskan ya. Nombor 2. Okey, nombor 2, keistimewaan Khadijah yang kedua, beliau adalah isteri Nabi SAW sampailah dia diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai dia wafat. Okey, ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, yang mana kata Aisyah, ni Aisyah yang cerita. Aisyah ni yang kuat, yang kita akan tengok macam mana cemburu dia. Tetap bersiap sedia. Nanti kita akan cakap, boleh tahan juga Aisyah cemburu. Aku tak macam tu, umpan dia cakap. Okay, tengok Aisyah cakap apa. Aisyah meriwayatkan, dia kata apa? Lam yatazawwaj Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Khadijah hatta matat. Nabi SAW tak pernah berkahwin dengan perempuan lain sehinggalah Khadijah meninggal dunia. Ingat hadis ni orang perempuan? Tak ingat hadis ni Oh, sunnah sangat ke? Laki kan sunnah kan. Buat kahwin sunnah je. Lain tak nak sunnah. Tetap. Kalau sunnah sangat, tunggu air mati dulu. Air mati ikut you nak buat apa. Khadijah ni sepanjang dia hidup, Nabi tak pernah bernikah dengan perempuan yang lain. Sampai Khadijah wafat. Tapi walaupun Khadijah dah wafat, nanti kita akan tengok macam mana Aisyah cerita. Okay, boleh faham untuk yang nombor 2 ni. Okay. Nombor 3. Ada apa pada Khadijah? Kenapa kita kena tidur Khadijah? Kerana Khadijah adalah sebaik-baik wanita yang ada di dalam syurga. Ini disebutkan oleh baginda Nabi SAW melalui ceritanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Suatu hari Nabi buat 4 garis. Nabi garis. 4 garis. Lalu Nabi tanya dekat para sahabat, atadruna ma hadha? Hampa tahu tak garis 1 ni siapa? Garis 2 ni siapa? 4 garis ni apa? Maka sahabat jawab, Allah wa Rasul alam. Allah dan Rasul je lebih mengetahui. Maka Nabi SAW pun bagi jawapan. Nak tahu tak 4 garis tu siapa? Apa? Maka kata Nabi SAW, afdalun nisa'i ahlil jannati Khadijatu bintu Khuwailid. Nabi kata, sebaik-baik wanita di syurga yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Tengok, Nabi tak sebut apa namanya Siti. Kan? Khadijah je.
Okey. Pertama, maksudnya 4 garis tadi, garis satu Khadijah. Garis kedua siapa? Wa Fatimah bintu Muhammad. Fatimah binti Muhammad. So tinggal lagi 2 garis lagi. Garis ketiga siapa? Wa Asiyatu bintu Muzahim imra'atu Fir'aun. Iaitu Asiyah binti Muzahim, isteri kepada Fir'aun. Tinggal satu lagi garis. Garis yang keempat apa? Maryam ibnatu Imran. Maryam binti Imran. Hadis riwayat Ahmad. Inilah wanita-wanita yang kita kena selalu cerita. Selalu kita impi-impikan. Okey? Bagi seorang ayah khususnya. Okey. Kita pergi kepada kelebihan yang keempat. Okey, setakat ni ada soalan tak? Yalah tak latar ke Khadijah tu. Okey. Kelebihan keistimewaan yang keempat ni ada pada Khadijah. Walaupun Khadijah sudah tidak ada di depan baginda Nabi SAW. Tapi Nabi selalu sebut nama dia. Kalau tuan-tuan perempuan kalau kahwin dengan duda, kalau balu perempuan, kalau lelaki mati isteri, panggil apa? Dalu. Duda juga. Kalau berpisah hidup dengan isteri, duda juga. Boy, kalau perempuan ada balu, ada janda, lelaki mesti ada dalu dan duda. Tak ada. Saja je. Okey. Bayangkan, sebab itu kalau perempuan dia berkahwin dengan duda ni, besar juga dugaan dia tau. Tambah lagi duda yang ada. Tahu tak dekat TikTok ni banyak secara live berkenal-kenalan. Ya, tiap hari buka. Ada grup ni, dia berkenalan dekat TikTok tu live. Awak kerja mana? Dengar je aku. Kerja mana, apa semua. Oh, lelaki tu. Okeylah, lepas tu yang moderator tu ditanya, nak teruskan ke tak nak hubungan? Tak apalah, kami berkawan-kawan dululah. Macam-macam. Kadang-kadang tengok ada satu makcik tu. Opah! Dia nak macam opah lah. Perempuan tu. Tak ada satu sangat dah. Tapi tak salah untuk dia berkat, sebab zaman sekarang ni bukan kira. Faham tak? Opah ke tak macam opah? Kan? Bukan. Faham kan? So, makcik tu, dia pun kendalikan diri. Lepas tu saya tunggu. Siapa lelaki nak naik? Saya tunggu je. Siapa lelaki nak naik tu? Sampai-sampai tengok nota tu kan. Kelakar juga tengok opah tu. Tapi gigi dia ada lagi lah. Gigi dia ada lagi. Kan ada macam-macam. Saya tak. Ada yang tu, saya tak nak lah lelaki dia jauh-jauh. Saya nak duduk kat sini je. Dia kata. Ada juga. Saya pun mandu lori. Nanti saya balik lah. Macam-macam sekarang ni. Sebab dah makin terbuka mencari jodoh tu. Kan? Bayangkan kalau kahwin dengan duda, kalau suami tu tersebutlah bekat isteri dia, saya rasa kena periuk dah kepala orang tu ke apa. Abang cakap sekali lagi nama bekas ex abang tu, abang jaga. Dan waktu hidup dengan Aisyah, Nabi kadang dia sebut juga Khadijah. Ialah yang memori yang paling lama, kenangan manis duduk dengan Khadijah 25 tahun. Bukan boleh lupa. Tapi Khadijah dia muda. So emosi dia sangat beremosi. Tapi adakah Nabi marah dia? Kita akan tengok sampai Aisyah ada buat satu tindakan tu. Para sahabat tengok. Dia apa tu tunggu. Kena akan datang. Okey, kata Aisyah radhiyallahu anha, tengok. Aisyah sendiri yang cerita. Kalau Aisyah cerita, kita tak tahu cerita ni. Aisyah kata apa? Ma ghirtu ala imra'atin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama ghirtu ala Khadijah. Dalam banyak-banyak isteri Nabi, aku tak pernah cemburu aku sebagaimana aku cemburu kepada Khadijah, dia kata. Kenapa? Likasrati zikri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iyaha wa thanaihi alaiha. Macam mana aku tak cemburu? Kerana Rasulullah SAW sering kali, likasrah tu maknanya banyak kali, sebut tentang dia, puji dia.
Nanti kita akan tengok lepas ni Aisyah gambarkan Khadijah tu apa. Tunggu. Kita akan tengok lepas ni. Dia kata apa? Dia kata dalam banyak-banyak isteri Nabi yang paling cemburu adalah Khadijah. Sedangkan dia tak pernah jumpa Khadijah. Tapi kasih Nabi ni sampai dia duk cerita pasal Khadijah tu. Okey. Lepas tu Aisyah cerita turun wahyu kepada Nabi SAW untuk memberitahu kepada Nabi bahawa Khadijah ini pada zaman Nabi diberitahulah pada Khadijah itu dia akan dapat sebuah rumah mahligai di dalam syurga dibuat daripada qasabin, daripada mutiara. Faham tak? Dah lah Nabi banyak cerita pasal Khadijah. Lepas tu pula Allah bagi tahu di dalam wahyu kepada Nabi supaya beritahu ke Khadijah dia dapat sebuah rumah daripada di dalam syurga tu. Okey. Dapat nombor 1? Okey. Imam Bukhari dia ambil hadis Aisyah tu, dia buat tajuk apa tau? Babu ghairatin nisa'i wa wajdihinna, bab kecemburuan dan kemarahan wanita. Tunggu, ada lagi ni. Ni dah mula panah dah. Apa ni Khadijah nak buat ni? Apa ni Khadijah nak buat ni lepas ni? Apa ni Aisyah nak buat lepas ni Tunggu kejap. Kita sambung lagi. Saya bincang teladan dulu. So apa teladan yang kita boleh ambil daripada Nabi selalu sebut tentang kebaikan Khadijah ni? Adalah ni'mat menjadi sebutan baik selepas kematian. Maknanya kalaulah contoh kalau ada isteri dia meninggal, suami dia masih sebut pasal dia, untunglah isteri tu. Faham tak? Tapi kalau suami lupa, ada benda yang tak kena. Tapi kalau suami tu cerita, betul, ada laki-laki saya jumpa dia selalu cerita. Dia tak ada tengok rumah tu, dia ingat isteri dia yang meninggal. Ingat tak kes yang baru dapat khabar, kubur tu dekat Sentul tu, kubur apa yang kubur cantik tu, Ratul Sakinah tu, ada seorang lelaki ni duduk Shah Alam, kubur isteri dia kat situ. Tiap-tiap hari dia pergi datang kubur isteri dia bawa bunga. Orang tanya dia, kenapa dapat khabar? Tu dia cari dapat khabar. Hampir setiap hari daripada Shah Alam dia pergi kubur isteri dia buat apa tahu? Saya baca cerita dalam tu, dia bawa bunga dekat kubur tu, dia sembang isteri dia. Tapi kita tak interview dia lah. Pak Cik cakap apa? Tak tahulah. Mungkin dia kata awak apa semua, tak tahu. Itu menunjukkan apa? Kasih dia sayang kepada isteri dia. Lepas tu orang tanya dia, kenapa tak dikebumikan kubur isteri dia dekat Shah Alamnya? Tak jauh-jauh. Dia buat macam tu, dia duduk tengah-tengah dekat Gombak sebab nak bagi peluang dekat pak mentua dia, keluarga belah isteri dia datang. Ya Allah, masa kalau dah meninggal pun boleh buat macam tu. Cuba bayangkan kalau sebelum meninggal. Faham tak? Macam mana isteri dia tu? Tu bagus kalau kita boleh interview dia, tanya dekat dia, Pak Cik, apa isteri Pak Cik dah buat ni sebenarnya dalam hidup Pak Cik? Sampaikan setiap hari dia bawa bunga, dia bercerita. Jadi orang tanya hukum. Macam mana? Faham Allah Akbar. Itu kita nak jadi macam tu. Sampaikan Nabi cerita pasal Khadijah. Nanti kita akan tengok macam mana skrip Aisyah kata apa. Aisyah Khadijah. Nanti kita akan jumpa cerita dia kejap lagi. Tapi hentak kaki tu saya hentak lah. Tapi kita boleh gambar. Sebab apa tahu? Satu hari Aisyah pernah pegang kaca. Ni saya cerita terus lah. Sampai dia pernah empas. Masa tu ada sahabat Nabi dekat rumah Nabi. Tapi Nabi steady je. Nabi tak ada apa marah kat dia. Apa? Habis barang aku beli kau ganti balik. Tak ada. Cara Nabi layan. Sebab Nabi sangat memahami perempuan. Okey, boleh faham lah? Itu saya akan cerita kemudian sebab apa. Okey. Untuk teladan nombor 1 ni, kalaulah kita meninggal sama ada lelaki atau perempuan lah. Ataupun suami meninggal, isteri dia teringat. Biasanya isteri dia kuat cinta dia, betul tak? Betul tak? Untuk cari pengganti dia susah. Tapi lelaki ni
Tapi tak boleh juga kita kata cari pengganti sekejap tu tak sayang pasal Nabi pun kahwin juga dengan isteri yang lain. Betul tak? Mungkin nak memecah kesunyian dia. Betul tak? Okey. Hadis ni, bagaimana cerita kalau kita mati, ada orang puji kita dengan baik, syurga kita. Maknanya Khadijah tadi siapa puji dia? Rasul yang puji dia. Satu jenazah bawa lalu depan Nabi. Nabi kata wajabat, wajabat, wajabat. Nabi kata pasti, pasti, pasti. Datang jenazah yang kedua pula. Nabi kata wajabat, wajabat, wajabat. Pasti, pasti, pasti. Lalu Umar yang ada dekat dalam tu, dia orang tertanya-tanyalah. Kenapa pula cakap pasti, 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 pasti ni? Betul tak? Lalu ditanya kat Nabi. Nabi pun jawab. Nabi kata apa? Sabda Nabi SAW. Sesiapa yang kamu puji dengan kebaikan, jenazah tu kalau kamu puji dia dengan kebaikan, maka dia pasti akan masuk syurga. Tetapi siapa jenazah yang kamu cela dengan keburukan, maka pasti dia akan masuk neraka. Kenapa orang puji jenazah tu boleh masuk syurga? Kerana Nabi ulang sebanyak 3 kali. Kamu adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Kamu adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Dan biarlah saksi kita yang paling dekat dengan kita siapa? Pasangan kita. Nanti minggu depan, kita akan buka cerita bagaimana Khadijah selimutkan Nabi itu. Macam mana dia jaga emosi suami dia tu. Kalau kita, isteri macam mana buat? Kenapa bang? Kenapa bang? Nanti kita cerita. Teknik ni dipanggil teknik macam mana menguruskan emosi. Bapak pergilah ambil toilet ni basah tu. Betul tak? So Nabi kata zamiluni, selimutkan aku. Nanti kita akan cerita minggu depan lah. Okey, saya ambil cerita ni dulu. Pasal waktu kita dah dekat buku 4. Jelas Okey. Oh, mati dah. Mati pun mati dah, nak habis apa. Okey. Dan Nabi Allah Ibrahim, salah satu doa dia adalah minta apa? Doa Nabi Ibrahim, dia minta kepada Allah supaya kalau dia tak ada, dia dah mati, dia menjadi sebutan yang kita pun macam tu minta pada Allah. Ya Allah, kalau aku meninggal, jadikanlah aku ni orang sebut kebaikan aku, orang sebut kemuliaan aku. Tapi kita bukan nak buat amal tu kerana orang puji. Masa kita hidup, kita buat kerana Allah lah. Tapi kita boleh minta pada Allah. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi suri teladan yang baik bagi orang yang aku tinggal, terutama pasangan aku, anak-anak aku, adik-beradik aku. Kalau pasangan, sebab apa tahu? Kalau pasangan sebut kebaikan, maknanya apa? Betul tak? Kalau orang kita, dia salah, dia suruh paksa orang yang sembahyang tu cakap. Dia sembahyang jenazah kan? Lepas habis sembahyang cakap apa? Nak cakap apa pada si mati ini? Takkan jemaah nak cakap terbaik. Dia cakap baiklah. Sebenarnya bukan itu yang sunnah dia. Sunnah dia tak perlu suruh orang cakap pun. Jadi orang kata matilah haji ni. Baik sangat haji ni. Tiap hari dia hantar makanan. Kalau orang puji macam tu, saksi manusia bagi Allah, boleh masuk syurga dia. Jadi moga-mogalah biarlah orang yang paling dekat, sebab yang paling kenal kita siapa? Pasangan. Kadang-kadang mak kita pun tak kenal kita siapa. Betul tak? Nanti kita akan tengok minggu depan macam mana Khadijah cerita tentang baginda Nabi SAW. So kalau Nabi dah banyak cerita, maknanya mulianya Khadijah radhiyallahu anha. Baik. Saya berhenti dengan kadar tu. Kita kena sambung nanti minggu hadapan. Saya buat tajuk Khadijah episod 2.